bangun pagi rasa letih. And korang pula jadi tak fokus. Walaupun dah minum kopi 2 cawan pula tu. Tapi itu bukan sebab korang malas tau. Itu sebab sel korang dalam badan ni dah kekurangan tahap tenaga. Jadi bila sel kurang oksigen dan nutrisi penting iaitu mitokondria ataupun kita panggil sebagai generator tenaga dalam badan ni semakin lemah, hasilnya apa jadi pada korang? Badan korang akan cepat rasa lesu, otak kabur, cepat marah dan produktiviti korang pun akan jatuh juga. Dan yang makin teruk sekalipun, air yang korang minum selalu walaupun air putih pun tak bantu untuk hidupkan sel korang balik. Contoh macam air pipe. Air pipe terlalu banyak acidic guys. Air botol biasa pula terlalu besar molekul dia. So, susah nak sedap dalam badan korang. Sebab tu badan korang ni tetap nampak lemau. Tapi daripada air Uniwave Flask ni pula dia sangat lain. Ada molekul makro, maksudnya senang untuk masuk ke sel badan. Dan untuk Uniwave Flask ni juga dia memang berakali, neutral pH dan boleh lawan stres oksidatif. Yang ketiga, bantu untuk dapatkan mitokondria tu aktif balik. Maksudnya tenaga korang pun akan dapat semula. Dan bila korang minum air akali daripada flask ni juga, sel korang akan jadi kuat, otak korang akan makin fokus dan badan korang pun makin segar. So kalau korang hari-hari ni dah rasa penat, bukan sebab umur dan juga bukan sebab kerja. It's your cells calling for help. So korang kena bagi sel korang tu hidup balik dengan air yang betul, bukan air kosong ya. So korang cuba untuk dapatkan sekarang.